Baru-baru ini, seorang customer saya datang dengan satu soalan yang sangat baik. Beliau ada simpanan sekitar RM200,000 dan ingin tukarkan semuanya ke dalam bentuk emas fizikal untuk persaraan. Soalannya mudah. Saiz emas apa yang paling sesuai? Jawapan saya bergantung kepada matlamat simpanan emas. Biasanya saya akan jelaskan 3 kategori pilihan emas untuk pesara atau bakal pesara. Pertama, emas saiz kecil seperti 1 dinar, 5 gram atau 10 gram. Emas ini mudah dijual sikit-sikit bila perlukan duit tunai bulanan. Sesuai untuk mereka yang nak jadikan emas sebagai sumber belanja tetap setiap bulan. Kedua, emas saiz sederhana 20 gram, 50 gram, 5 dinar atau 10 dinar. Saiz ini seimbang, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Sesuai untuk mereka yang rancang untuk jual setiap beberapa bulan sekali ataupun secara bulanan jika bajet persaraan agak besar. Dan ketiga, emas bersaiz besar 100 gram atau 250 gram. Ini pilihan untuk mereka yang mahu maksimumkan keuntungan dalam jangka panjang. Fokusnya bukan untuk dijual selalu, tetapi untuk lindungi nilai kekayaan daripada inflasi dan susut nilai ringgit. Untuk customer saya ini, beliau tidak perlu menabung di akaun Gap. Beliau boleh dibuat terus secara online di aplikasi Public Gold. Selepas bayaran dibuat, beliau boleh set temu janji untuk ambil emas di mana-mana cawangan Public Gold seluruh Malaysia. Dan emas tersebut boleh disimpan di rumah dalam peti besi atau disimpan lebih selamat di safe deposit box. Bagi yang ingin mengalihkan sebahagian simpanan dalam bentuk emas fizikal bersama Public Gold, anda boleh isi borang sign up untuk saya bantu anda daftar sebagai ahli dan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.